Kenapa ramai yang obses sangat dengan pakaian Aulora ni? Tahu tak, Aulora ni diperbuat dari fiber kondensi. Apa fungsi fiber kondensi ni? Fungsi fiber ni memerangkap haba badan kita dan ia tukar haba itu kepada cahaya inframerah jauh, iaitu far infrared. Kemudian ia pantulkan balik ke dalam badan kita sedalam 4 cm. Tahu tak apa far infrared ni? Far infrared ni adalah salah satu spektrum cahaya yang ada dalam cahaya matahari yang kita berjemur pagi dan petang tu. Dah 2 sumber alam dalam Aulora ni kan? Sumber galian bumi tapi dapat pancarkan sumber cahaya dari matahari. Lepas tu, apa jadi dekat badan kita bila dapat far infrared tu? Ni adalah manfaat far infrared untuk badan kita. Pertama, merangsang sistem imun badan. Kedua, otot dirangsang untuk hasilkan lebih kolagen untuk baiki tisu badan. Ketiga, mengurangkan keradangan. Keempat, melancarkan aliran darah. Kelima, mengaktifkan sistem saraf tenang. Keenam, meredakan ketegangan saraf. Dan ketujuh, rawat kecederaan. Jadi, dengan Aulora, setiap masa kita akan dapat manfaat far infrared tu selagi kita memakainya. Jom cuba pakaian Aulora ni.